Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Nasiha Sofia melaporkan dari Padang Hoki Universiti Utara Malaysia berhubung acara Pop Local 2.0 yang berlangsung dari 20 hingga 23 April 2026. Pada malam ini berlangsungnya konsert Malam Luka Sembuh yang dipersembahkan oleh barisan artis popular. Gabungan nama besar seperti Amy Bakri, Afiq Adnan, Kai Deva dan Kuchai Mas bukan sahaja menghiburkan ribuan penonton tetapi juga memperlihatkan kekuatan kolaborasi antara tanah air dalam menjadikan acara berskala kampus. Setiap artis membawa identiti muzik tersendiri daripada balada galau hingga lagu rancak yang menjadikan persembahan lebih pelbagai dan menarik. Kehadiran barisan artis ini turut meningkatkan daya tarikan acara sekaligus memperkukuh reputasi penganjur sebagai pihak yang mampu menarik artis ternama untuk tampil di pentas universiti. Selain persembahan muzik, acara turut disokong oleh vendor makanan serta cabutan bertuah yang bernilai RM2,000 sebagai tarikan tambahan. Sekian laporan daripada saya, Nasiha Sofia dari Dinamik Warta. Informasi kita, inspirasi semua.